Bah, dah sampai ni. Bah, dah sampai dah. Sampai tu. Okey. Ini macam mana kau parking ni? Kunci mana kunci? Bagi abang parking. Oi. Tentu Tengok abang parking macam mana. Berapa kali abang nak cakap, lain kali parking buka tingkap tengok belakang. Bah, ni Alfitri Texture ni. Banyak baju batik-batik yang lawa-lawa dalam ni. Aduh. Abang asyik pakai baju ni je, Jolai. Belanja abang ke? Baik daripada kau belanja abang, kau bayar bil api tu. Budak. Jom lah. Oi, cantik baju dia. Bah. Bah, slow sikit bah. Bah, ni dia. Cantik tau, kain batik dia. Lengan panjang ada tak? Lengan panjang ada. Dek. Bah, ni bah sebelah. Dek. Lengan panjang. Sebelah sini je. Oh, Ni sebelah abang. je lah. Yang lengan pendek ada tak? Lengan pendek ada tak, Dek? Ni belah sini. Ni pelakon lama ni. Ada orang call lah. Mana phone? Bah, tu kat tangan. Mana phone? Ada tu, bah. Tu kat tangan. Tak bah. Aduh, susah lah orang tu ni. Ni bah ni. Aduh, abang rasa tinggal kat kereta lah. Tak. Phone dekat tangan abang tadi. Kau tak cakap lah. Aduh. Hello. Cakap. Azlan. Hello. Susah. Cuci je Mazlan. Cuci je. 10 pun cuci je. Besar kedai ni Cantik tu. Dek. Siapa owner kedai ni Dek? Saya owner. Bapak saya sama bawa saya punya bisnes. Adik owner saya Bagus lah dia bah. 14 14. Muda lagi wah. Kau umur dah berapa? Kau buat apa sekarang? 20. Kerja. Ni anak saya ni Iman nama dia. Tak tahu apa dia buat dalam hidup dia pun saya tak tahulah. Ui, lawa-lawa Iman Sesuai ni bah. Abang pun tak selalu keluar sangat. Tak pernah abang ambil 2 ni je lah. Dua boleh, cantik ni bah. Kau faham? Okey, abang tunggu kat luar lah. Okey. Mantap. Ni bang, 2 bang. Ayah saya ambil. Buka sah. RM200,000 lah. 200,000 dua ni je. Tak ni. Biar betul bang. Abang pas kat saya. Ya Allah, biar betul bang. Betul. Aduh. Bah. Ni